Hai korang, so memandangkan hari ni adalah hari terakhir untuk Hari Tibet Negara 2020. Hai korang, so memandangkan hari ni adalah hari terakhir untuk Hari Tibet Negara 2026. Jom ikut saya kita dengar apa feedback pengunjung-pengunjung yang datang hari ini. Jom. Jom ikut saya cari mangsa yang pertama. Dah jalan-jalan kan dekat Tibet ni. Okay, so kita nak tanyalah apa perasaan Ifa dan apa yang Ifa dapat lepas jalan-jalan dekat Hari Tibet Negara? Apa yang saya dapat masa saya jalan-jalan kat sini, saya dapat macam-macam pengalaman, ilmu. Saya main itu, saya main ini. Dan lepas SPM saya tahu nak sambung belajar kat mana. Tempat yang saya datang hari ni banyak manfaat untuk pada semua orang. Sebab Hari Tibet ni ialah pasal teknologi vocational untuk orang-orang yang nak cari pengalaman lah. Program ni sangat bagus, terbaik untuk anak-anak muda ataupun untuk melanjut pelajaran lah. Pasal ada benda baru yang mereka tak tahu sebenarnya. Saya dapat banyak tanya orang-orang kat sini kerana pasal kerja-kerja yang kami akan apply semasa kami habis SPM nanti. Hari Tibet Negara ni patut diadakan setiap tahun tak? Saya rasa patut untuk generasi yang akan datang dapat tahu nak sambung belajar kat mana. Patut event ni bagi pendedahan kepada semua orang. Hari Tibet ni setiap tahun lah dibuat anak-anak untuk mencari pelajaran untuk menyambung. Patut sebab Tibet ni generasi yang akan datang, diorang akan tahulah kemahiran diorang tu dekat arah mana. Okey, Alhamdulillah kita dah dengar feedback-feedback terbaik daripada ibu bapa, daripada para pelajar. So memang membuktikan yang Hari Tibet Negara ni memang sangat bermanfaat, terutama sekali untuk generasi muda sekarang ni. Okey, so insyaAllah kalau ada peluang kita akan jumpa di Hari Tibet Negara tahun hadapan. Bye-bye!